warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Anis Kaisar binti Azli, wartawan TV PSS SMK Seri Mahkota. Pada hari ini saya berada di Perpustakaan Cawangan Jasim bagi mengikuti program komuniti Minda Berilmu, Komuniti Gemilang sempena program Wakil Rakyat untuk Rakyat bagi tahun 2026. Pelbagai aktiviti menarik telah disusun, antaranya pertandingan warna, pertandingan bijak matematik, pertandingan busana etnik dan lain-lain lagi. Jom kita ikuti perjalanan pada hari ini. Kita bagi taklimat, kita bagi peluang kalau sebarang aduan dan juga permasalahan yang nak kita kongsikan. Tuan-tuan, puan-puan dan para pelajar yang saya hormati sekalian. Bersama saya ketika ini ialah Yang Berhormat Datuk Khaidirah binti Datuk Seri Abu Zahar atau lebih dikenali sebagai YB Dira. Assalamualaikum Yang Berhormat. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Awak baik? Baik. Sihat Okay, baiklah. Alhamdulillah. Terima kasih YB kerana sudi meluangkan masa dengan kami untuk sesi temu bual. Baik, sama-sama. Terima kasih juga Okay. Program Minda Berilmu Komuniti Gemilang ini merupakan satu inisiatif yang sangat bermakna kepada penduduk Dun Rim. Boleh YB kongsikan apakah hasrat dan matlamat utama yang ingin dicapai melalui program seperti ini? Okey, baik. Alhamdulillah pagi ni, daripada pagi tadi sampai ke tengah hari ni dah selesai dah satu program iaitu Komuniti Gemilang daripada Perpustakaan Awam Jasin, di mana matlamatnya sudah tentu kita nak satunya adalah hibahan lah untuk semua masyarakat lebih tahu dan lebih rapat dan juga lebih menyedari pentingnya dan juga kebersamaan bersama dengan pusat-pusat sumber seperti library lah, seperti pustakaan ini sangat penting sebab dia ada banyak sebenarnya kelebihan. Boleh bukan setakat datang dan membaca sahaja, tetapi dia ada ruang-ruang yang di mana anak-anak kecil juga sebenarnya boleh bermain, lepas tu boleh mengenali dan meminati untuk membaca buku dengan lebih baik. Jadi kita nak pastikan juga dalam masa yang sama literasi masyarakat dalam Dun Rim untuk membaca menjadi masyarakat yang lebih berilmu dalam keadaan apa sekalipun itu juga lebih baik. Sama-sama kita ada banyak taklimat daripada AADK, kita ada pertandingan cilik lah, busana, mewarna, matematik dan sebagainya. Itu juga memberi ruang kepada anak-anak tempatan dekat dalam Dun Rim ini supaya dapat dicongkil bakatnya yang kadang-kadang tersembunyi di celah-celah tu. Jadi kalau ada macam ni kita semua orang nampak. Okey. Baik. Terima kasih YB atas perkongsian yang amat berharga ini. Baik, terima kasih juga. Tahniah ya.
sekarang bersama saya pengarah Perpuskam iaitu Tuan Muhammad Aizamudi bin Muhammad Idris. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Bolehkah saya bertanya sedikit soalan? Boleh. Okey, baiklah Tuan. Sebagai pengarah perpustakaan, apakah visi peribadi Tuan dalam memertabatkan institusi perpustakaan sebagai nadi ilmu kepada masyarakat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Melakaku, maju jaya, rakyat bahagia mengambil dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Salam Melaka, sayang rakyat, salam Malaysia Madani. Jadi dari segi visi, bila sebut ada visi ni, visi saya secara peribadinya adalah untuk menjadikan perpustakaan ini adalah sebagai pusat pembelajaran. Yang pertamanya nak menjadikan perpustakaan ini sebagai pusat pembelajaran. Yang keduanya untuk menjadikan perpustakaan ini sebagai pusat komuniti, yang mana komuniti yang di sekitar ini boleh bersama-sama menggunakan kemudahan yang ada di perpustakaan ini. Okey, baiklah. Terima kasih Tuan. Sama.